Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tahniah sekiranya anda dipanggil ke sesi ujian psikometrik pegawai penguatkuasa grade KP9 di JPJ pada 1 Julai 2025 nanti. Sebelum itu, saya Hamali dari tim panduan kerjaya-kerajaan.com. Kami merupakan konsultan rujukan exam dan temuruga dalam bantu persediaan karier carian jawatan kerjaya. Di dalam video ini, saya akan kongsikan mengenai tips menjawab ujian psikometrik, contoh soalan serta cara untuk meningkatkan peluang lulus dengan cemerlang. Pertama sekali, apakah itu ujian psikometrik? Ujian psikometrik adalah penilaian personaliti dan integriti diri yang digunakan oleh pihak penguji bagi menapis calon-calon yang berintegriti, berdisiplin dan sesuai untuk berkhidmat di dalam sektor awam. Jawapan yang diberi perlulah konsisten, jujur dan berpandukan nilai yang positif. Pada kali ini kita akan lihat beberapa contoh soalan agar anda mendapat sedikit idea dalam menghadapi ujian kali ini. Perkongsian hari ini adalah berdasarkan e-book yang kami keluarkan. Baiklah, kita lihat beberapa contoh soalan ujian psikometrik berserta cadangan jawapan. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. Saya sentiasa memastikan setiap tindakan saya mematuhi undang-undang walaupun dalam situasi mendesak. Ada 5 jawapan. Yang pertama, sangat tidak setuju, tidak pasti setuju ataupun sangat setuju. Untuk jawapan yang pertama tadi, cadangan jawapan adalah sangat setuju. Kenapa kita pilih sangat setuju? Mengapa huraian jawapan? Di sini kami sediakan huraian jawapan. Mengapa soalan ini penting? Soalan ini menguji nilai integriti dan komitmen terhadap undang-undang yang merupakan teras jawatan penguatkuasa. Mengapa jawapan ini dicadangkan? Calon yang sentiasa berpegang kepada undang-undang walaupun dalam situasi sukar menepati ciri pegawai yang tidak menyalahgunakan kuasa dan boleh dipercayai. Itu adalah contoh jawapan yang kami sediakan untuk bantu persediaan anda kali ini. Usah bimbang kerana rujukan ini terdiri daripada nota. Tentu akan dapat nota, contoh soalan dan ini adalah contoh soalan dan contoh jawapan. Macam mana nak dapatkan rujukan ini? Rujukan ini boleh didapatkan melalui website kami www.panduankerjayakerajaan.com. Jangan tersalah website www.panduankerjayakerajaan.com. Di samping itu, sekiranya anda dapatkan e-book ini, anda akan dimasukkan ke dalam satu grup Telegram khas untuk bantu persediaan anda. Anda boleh bertanya soalan ataupun berkongsi idea di dalam grup sebelum exam untuk anda dapatkan ganjaran yang jelas. Dan apabila anda memasuki exam nanti, tuan-tuan ataupun anda akan tahu apakah matlamat ataupun apakah tindakan yang perlu anda buat. Semoga perkongsian ini bermanfaat, dan kami di tim panduan kerjaya-kerajaan.com ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.